suara tak keluar. Aku masih tuli, oh kilauan mimpi, oh kilaunya budi. Tak ku kenal diri, hatiku terlantar. Warna berkepanikan, banyak penuh terlihat. Di mata secara sempurna, memangnya cabut, memangnya salah. Orang pada memangnya jika kita pakai marah-marah. Anda metropolitan. Afwan! Kau okey tak? Okey tak? Okey. Wan. Wan dah tak kenal eh? Siapa lawan? Siapa kawan? Ida tak sangka tau. Yang Wan dah berubah macam ni. Cool lah mama aku ni. Happy dapat naik motor. Happy. Oh. Cool lah gua tengok lu orang. Kasih gua test pula. Siapa kasih lu lesen pegani motor ah? Kalau lu mau, lu pergi cari sendirilah. Kenapa ni? Ini motor, Gani angkat untuk gua. Dia berani buat. Tak macam lu. Lu buat apa ni, Shima? Betul apa Shima cakap? Sekarang gua suruh lu buat, lu banyak songeh. Afsal, tak happy pak? Lu jangan macam-macam ha. Siapa Chong ha? Ma, rounding lagi ya? Hello? Hari ni saya off. Kalau awak free, saya nak jumpa awak. Saya ada kerja. Kerja? Hello? Go on the way sekarang. Okay, ciao. Ingat tau, mata mesti mengawas. Sini ampai ramai. Musuh tengok sana, musuh tengok sana. Hari ni hasil. Bro, lu jaga tempat bagus-bagus.
kau mesti kasih dia lubang Maya. Okey? Hari kau bayar lu kasar-kasar. Okey. Baik. Terima kasih, bro. No problem, bro. Kalau ada lubang lagi, lu picit sama gua. Lu jaga ambil tempat baik-baik. Steady, Maya. Kau mesti picit sama lu. Baik. Ya. Okey, jalan baik-baik. Ciao. Numan. Ada. Sama ni. Awak marah pasal saya ikut awak tadi. Saya minta maaf kalau awak tak suka perbuatan saya tadi. Waktu awak tolong saya tu hari, saya baru habis gaduh. Saya ni orang jahat, gangster. Awak tahu kan? Saya tahu. Tapi saya suka tengok awak layan adik-adik awak. Awak ni sebenarnya orang yang baik. Kat luar tu, kan lagi ramai laki-laki yang lebih baik dari saya. Saya tak nak awak susah sebab berkawan dengan saya. Tapi tak salah kan kalau saya nak berkawan dengan awak? Awak tak akan faham dunia saya. Jadi tolong, jangan ganggu saya lagi. Hello, Absal. Mau letak motor. Beruk tengah ranking tu kapak. Hah? Barang gua ada tergantung kat motor. Lu pergi angkat cepat. Lu gila apa? Ha? Kalau beruk naik gua macam mana? Bodoh. Sebelum beruk sampai lah kau pergi ambil cepat. Lu nak pergi ke tak? Tak apa, tak apa. Gua ikut lu. Dani, lu pergi angkat. Gua cuy. Man! Dani kena nap. Alamak, betulnya setengah pasien lah korang. Habis barang gua. Macam mana ni, Pak? Pasal lu orang bengak sangat ni, ha? Ash, lu tak jaga Gani ke apa? Lu
mau jaga macam mana? Sudah terang Beruk pasang trek. Sekarang, lu puas hatilah, Cima. Lu punya mulut. Jangan nak busuk boleh tak? Tu ada hal ke apa? Cima, gua bukan mau backing Din. Tapi tadi kalau lu tak paksa, Gani tak sangkut ke? Asal dengan lu orang, ha? Nak tunjuk champion ke apa? Man, kita respect sama lu. Lu kita mecong. Tapi member kita sudah kena nap. Siapa mau jamin? Sorry. Habis lu orang mau manjamin. Gani mau jadi bodoh, dia sendirilah jawab. Dah lah, Pak. Bingit dah. Lu orang semua ingat. Gua tak favourite tau. Orang nak step pandai. Kalau lu tak puas hati sama gua, belah. Assalamualaikum, Kak Salmi. Oh, Kak Salmi. Waalaikumsalam. Kia. Masuklah. Pintu tu tak berkunci. Apa ni? Buat susah-susah aja. Duduk, weh. Tak ada apa-apalah, Kak. Ni kek je. Boleh buat minum kopi. Lah, terima kasih lah. Kakak sihat? Alhamdulillah. Orang tua ni kalau dah nak sakit, macam ni lah, Kia. Kadang pasang, kadang surut. Kia ni kan, tengok Kak Salmi kesian. Kalau ada Sofia dengan Mas ni, boleh juga kakak suruh-suruh kan? Itulah. Sebelum aku masuk hospital, aku dah suruh Mas Lee dengan Sofia datang tinggal sini dengan aku. Tapi entahlah. Agaknya diorang dah selesa tinggal dengan bapak diorang. Kia tahu, Kak, budak-budak tu suka tinggal kat sini. Tapi yelah, walaupun budak, diorang ada perasaan. Entah orang suka, entah orang tak suka kan. Apa maksud kau ni, Kia? Kak, Kia ni nak cakap serba salah tau. Kia tak mahu kakak salah faham. Waktu kakak kat hospital, Kia nampak budak-budak tu balik bawa beg pakaian. Betul ke, Kia? Betul ke apa yang kau cakap ni? Kia? Betul, Kak. Tapi Farah tak patut halau diorang. Apa pun masalah, kan boleh duduk berbincang. Kesian, Kak, budak-budak tu. Makcik! Kak, Makcik datang. Makcik! Makcik sihat? Cik. Terima kasih, sayang. Saya tak nak minum. Sebenarnya, Makcik dah tahu semuanya. Kak Farah kau tu memang gitu kalau dah marah. Tapi, korang peduli kalau dia, Tapi, Cik,
kita dah cakap dengan Abang Hakim yang kita tak nak makan duit haram. Abang Hakim pun dah tahu. Kita tak suka Abang Hakim buat kerja yang tak baik. Tapi makcik tak sedap matilah korang tinggal kat sini. Bapak kau mana? Tak sangka kau datang pijak rumah aku. Ada apa kau datang sini? Sofia, Mas ni duduk kat bawah sekejap ni sayang Makcik nak cakap dengan bapak. Okey? Ruslan, aku datang kat rumah kau ni kerana aku kesian nasib anak-anak kau, tahu? Kau ingat? Aku suka sangat jaga diorang ni. Si Hakim tu yang ambil diorang tinggal kat sini. Kenapa tak jumpa dia? Bapak apa kau ni, ha? Tak ada hati perut langsung. Elan, aku tak salahkan Hakim tahu kalau dia hidup tak karuan. Engkau tu bukannya betul. Selama ni, engkau jadikan Hakim sasaran kau pada Sakinah, kan? Si perempuan jahanam tu. Dia yang gatal sangat ikut jantan lari. Dia tak akan lari kalau dia dapat suami yang baik dan penuh kasih sayang. Yalah, Sakinah kan adik kau. Tentu kau menangkan dia. Engkau asyik salahkan orang aja. Yang kau tu macam mana? Ha? Sakinah tak akan tinggalkan kau kalau kau tak pukul bantai dia. Kau tahu tak? Dia keluar rumah pun kerana dia stres. Tak dapat dan tak pernah dapat duduk berbincang dengan kau. Kalau dia mak yang baik, dia tak akan lupa anak-anak dia. Dia akan balik kena sayangkan diorang. Sampai sekarang pun, engkau tak tahu apa yang terjadi pada Sakinah. Tante ada buat maksiat kat luar. Lan! Black, itu hari punya perempuan. Baik, Black. Cun gila, bro. Tapi kalau mati lu dapat tahu, lu mati. Pandai-pandai jalan lah, bro. Lu berani, ya? Mau hidup, Pak. Bosan lah. Lu orang tak ada program ke? Ha? Takkan satu hari mau lepak kat sini? Habis lu mau kita buat apa? Kita bukannya ada scene pun. Gua fikir, lu picit Jeff pun cantik, lah. Rabak-rabak dia pun masih boleh support kita. Betul juga cakap lu. Sorry. Lu jangan lambat. Kita ada komplain lagi. Kau mesti go, man. Hello. Jeff. Lu jumpa kita boleh tak? Gua tengah kerja lah. Mana boleh? Dah. Gua sibuk ni. Bye. Alamak, bingit dah. Macam? Gelap, ah. Joe, Black. Gua ada satu idea baik punya. Hello? Aku baru habis sekolah. Nak jumpa? Jeff tak kasih tahu pun. Oh, dia suruh kau call. Okeylah. Okay, aku datang sekarang. Bye. Kenapa dengan Azwan, Syafiq?
Kelah kabut je. Mana aku tahu. Sejak kita gaduh hari tu, dia dah tak berbual dengan aku. Aku tengok Azwan tu makin teruk. Dia dah tak kisah pasal nak belajar. Aku rasa aku nak jumpa Mami Azwan lah. Jangan Aida. Kemarin aku tegur dia, dia tumbuk aku. Aku tak nak nanti dia tumbuk kau pula. Apa-apa pun, Azwan masih kawan kita. Kita mesti tolong dia. Syafiq, kau ada nombor telefon Mami Azwan kan? Lu cari siapa? Mana Jeff? Oh, Jeff. Jeff tadi dia last minute call. Dia kata dia tak dapat join kita. Dia tak dapat time off. Bes, kita nak buat apa? Hari ni kan, kita ada projek baik. Projek? Lu ikut je lah. Lu mesti suka punya. Betul, Jo? Kalau lu berani, Hakim confirm last chop sayang sama lu. Kalau gitu, aku ikut. Ini baru kata anak jantan. Tapi kan, gua tak nak lu pakai baju sekolah. Lah, kental lah. Bro. Takutlah, bro. Okay. No problem. Tolong settlekan ini dulu. Okey. Lu orang ingat pesan gua kan? Pasal makan? Tak ada hal, bro. Fu kan? Ini macamlah baru giri. Ni lu tolong taruhkan dalam beg lu. Wan, gua kalau tak isi minyak, job tak bisa Wan. Apa kata bubur kita? Lepas makan, barulah kita nak cakap pasal plan. Okeylah. Gerek abang lu. Sekarang perut dah kenyang, baru tak boleh jalan. Tapi kau belum cakap lagi. Apa plan korang? Macam ni, Wan. Tak naklah. Kalau kita kena tangkap, macam mana? Wan, itu skill lah yang kita mau ajar sama lu. Baru train. Aku tak nak. Aku ada credit card. Kalau korang nak apa-apa, aku boleh belikan. Itu yang gua suka dengar.
Tapi tu kredit card, lu boleh simpan dulu. Lu boleh belanja kita orang lain kali. Nanti kita orang boleh ajar lu taktik-taktik kita. Wan, Hakim kalau dapat tahu lu berani buat, gua garantilah dia confirm angkat lu lagi tinggi. Okeylah. Kalau gitu, aku set. Excuse me. Yes. May I know where the shoes are? It's in the back over there. Okay. Betul tak gua cakap? Tak susah kan? Lain kali lu boleh ikut kita lagi. Buat kerja ni untuk kita pula. Lu kan memang berani ah. Gua salute sama lu. Okay bro, benda ni boleh kasih hasil. Kita boleh jual bro. Ha, siang-siang gua sudah cakap sama lu orang kan. Azwan ni memang top. Tapi itulah. Gua ingat gua mau celebrate. Tapi gua tak ada sen lah. Gua pun tengah pokai lah bro. Pasal tu semua, korang jangan risau. Aku boleh belanja korang anytime. Lu memang best lah bro. Huh? Number one. Tu pasal nama lu. Nasib baik lu bukan perempuan tau. Kalau tak, gua dah cium sama lu punya pipi lah bro. Saya suka tengok awak layan adik-adik awak. Awak ni sebenarnya orang yang baik. Tak salah kan kalau saya nak berkawan dengan awak? Awak tak akan faham dunia saya. Tolong, jangan ganggu saya lagi. Hello? Ana? Hakim. Awak... Pasal hari itu, saya tercakap kasar dengan awak. Saya minta maaf. Tak apa. Saya dah lupakan. Awak nak jumpa saya hari ini? Selama ni, saya tak pernah ada kawan perempuan yang rapat. Saya tak tahu apa yang awak cari dari saya. Saya ikhlas nak berkawan dengan awak. Tapi, awak belum betul-betul kenal saya. Saya harap
awak dapat terima saya. Hidup saya banyak yang hitam. Tapi saya tengok ada yang putih. Sebab tu hati saya makin kuat nak berkawan dengan awak. Tapi boleh ke? Kita yang menentukan hidup kita. Tak ada orang yang nak hidup hitam selamanya. Berikanlah saya peluang untuk tunjuk jalan yang putih. Kau betul ke nak jumpa Mak Azwan? Yelah. Buat apa kau susah payah? Dah, Azwan tu dah tak pedulikan kau lagi. Sayang kau tu cuma sia-sia je. Nora, aku bukan baru sayangkan Azwan. Sebab itulah aku mesti buat sesuatu. Kalau dia tak ingat pun tak apalah, Nora. Sekurang-kurangnya aku dah usaha, kan? Dahlah, mari. Pelajaran Azwan merosot sebab dia bercampur dengan budak-budak gangster. Aunty tak percaya. Ida jangan nak reka cerita. Azwan tahu jaga diri. Dari kecil lagi. Dia dah biasa hidup sendiri. Maafkan Ida, Aunty. Ida cuma nak beritahu Aunty apa yang Ida tahu. Sebenarnya, Aunty, kita pun tak kuasa nak kasih tahu Aunty. Cuma Ida je yang bersungguh-sungguh. Ambil berat sungguh Ida tentang Azwan, ya? Aunty lagi tahu perangai anak Aunty. Tidak. Azwan tak akan lakukan perkara yang tak senonoh. Lagipun, apa saja keperluan Azwan, cukup Aunty kasih. Tapi bukan itu yang Wan nak. Wan ada beritahu Ida. Dia bosan sebab Aunty dan Uncle selalu tak ada kat rumah. Ida rasa Wan perlukan perhatian. Ida jangan nak ajar Aunty. Aunty syak. Azwan leka belajar pasal ada kawan perempuan. Lagipun, Ida masih belajar lagi, kan? Baik beri tumpuan pada pelajaran. Dan satu lagi, Aunty tak suka Ida ada perasaan terhadap anak Aunty. Ida, tunggu. Ida, kenapa busybody sangat ni? Kasih tahu hal Wan pada Mami Wan. Wan, sebenarnya Ida... Ida dah banyak kali tahu masuk campur hal Wan. Ida ingat, Ida ni siapa? Azwan, kenapa kau nak marah Ida? Kau untung tahu dapat Ida. Dia buat ni untuk kebaikan kau. Aku tak suka kalau orang kepo hal aku. Ida dengar sini. Mulai hari ni,
Wan dengan Ida break up. Jangan ambil tahu pasal hal Wan lagi. Faham? Mana kau pergi? Aku tunggu kau dari tadi tau. Lambatlah kau. Aku dah beri terbaik lah untuk kau. Apa? Tadi, aku baru tengok drama. Ida kena marah dengan Azwan. Ya? Siapa? Ida mengadu kat mak Azwan yang Azwan masuk gangster. Apa lagi? Azwan naik angin lah. Ida kena marah rabak-rabak. Serius? Padan lah dengan muka dia. At last, baru senanglah kerja aku. Kau jangan over confident. Azwan sanggup buang Ida pasal Hakim. Amy, kau yakin ke yang kau boleh menang hati Azwan? Yalah, tu chicken je lah. Sekarang ni Azwan dah baik dengan Farin tau. Nampak-nampaknya plan aku dah boleh senang jalan. Kau tengok je lah nanti. Gua tengok Man sekarang makin teruk. Man, lebih percaya itu betina dari kita. Gua pun tengah bingit. Tu Shima kalau bukan perempuan Man kan. Dah lama gua titik dia cukup-cukup lah. Itu pasal gua suruh lu ingat. Kalau itu betina, boleh bikin sama Gani. Anytime dia boleh tikam sama kita. Yan. Gua dah habis fikir. Gua mau Pink Travel. Din, gua ikut lu mana-mana lu pergi. Yang penting ada hasil. Ha? Itu sudah terang. Dah banyak kali tau Papa call. Din dengan Yan. Tak tahu nak angkat telefon apa. Dulu diorang bingit dengan Papa pun tak sampai macam ni tau. Pergi mampus lah dengan diorang. Budak-budak Papa lain kan ada? Ma, budak-budak yang lain tak ganggu macam diorang. Diorang anytime Papa suruh, diorang berani go. Sorry Man. Gua dengan Lee ada dengar cerita. Apa cerita lu dengar? Din dengan Yan tak happy sama gua ke apa? Betul Man. Diorang sudah bagi tahu sama lu. Gua dengar diorang tak mau join kita lagi. Dah berani besar kepala ya diorang? Tak apa. Diorang nak buat taik sama gua kan? Gua cuci habis sama diorang. Yes! Hari ni kita celebrate untuk kau. Yeah. Baby, aku happy sangat tu malam ni. Sebab plan kita semua dah mula jalan. Yeah! Hey,
Beh, tengok apa? Macam-macam boleh tak? Tidak kenapa sayang. I tengok aja. Bukannya I pergi sana pegang dia, kan? Whatever it is, you tetap pipi I. Tak sangka ada rezeki kita malam ini. Dia bawa dia punya Mina lah. Tu hari Mama belum puas ajar tu betul. Hari ni Mama takkan kasih dia lepas. Lee, Ash, tu kamerakan dorang. Faring, aku dengar Azwan dah dapat dengan kau. Lu punya boy memang berani. Tapi budak tu memang pantang lah kena puji. Diorang tahu tak? Hari tu, senang-senang dia buka kita orang 2 kali lah. Oh. Tapi, aku heran lah. Kenapa malam ni dia tak ikut kau, Aku dah ada plan lain nak privacy dengan dia nanti. Tapi itu hari kat rumah dia kan? Aku lagi sikit tau nak dapat. Tapi Mami dia pula kacau plan aku. Spoil lah. Wah, kau dah pandai sekarang. Dulu, kau minta aku ajar. Sekarang, kau dah go hit sendiri nampak? Hey, mestilah. Nak tahu juga kan siapa guru aku. Hey guys, aku nak pergi toilet jap. Okay? Aku nak ke toilet lah. B, pergi toilet jap Tunggu tau. Bye. Nita? Nita? Hey! Nita ni? Keluar toilet tak ajak orang? Geng Teresa ni dia mempunyai cabang-cabang seperti Along, Drug dan satu cabang lagi yang pukul-pukul orang. Jadi saya mula get involved more on dealing. Satu ketika tu saya pribadi tertangkap. Jadi kebetulan hari itu memang melebihi daripada 15 gram. Jadi bila rakan saya tadi dihukum gantung, saya rasa macam tersentak. Sampai satu ketika saya tertangkap. Baru saya terbuka minda, adakah berbaloi setelah saya lihat depan mata saya sendiri kawan ataupun buddy saya itu dihukum gantung dan saya sendiri penjara selama beberapa tahun. Ibu bapa perlu memainkan peranan supaya dapat memberikan perhatian kepada anak-anak sekolah. Mereka akan rekrut daripada peringkat sekolah. Aku masih tuli, oh kilauan mimpi, oh kilauan
bilang harapan masih ada. Ku